kita di bahagian tengah, mana kapu? Bahagian tengah kita tanda dia. Supaya kita jahit yang mana bucu tadi, mana awak punya bucu tu? Ulang. Dia akan jatuh betul-betul atas lain. Cepat. Biasa kita jahit, dia akan jatuh ke tengah sini. Dia tak nak dalam macam ni. Tak nak dalam macam ni. Tengah-tengah. Okey. Ada nak tanya? Suku inci dari mana kan? Gunting tadi. Suku inci? Okey, kiri. Sebelah sini. Yang ni jangan gunting dulu. Bila kita nak sambung baru saya tengok gunting. Yang dua ni gunting kan? Okey. Ni saya tunjuknya. Okey, faham? Tak faham? Tak lagi. Okey, lagi sekali. Datang. Mana? Lubang sini. Okey. Lubang tak dia buat bentuk bulat. Separuh bulat Dia macam bentuk apple lah. Ujung Sikit tak boleh bulat. Bawah besar. Nanti bawah tak. Okey, lagi sekali saya Sama macam di tulung bulat dia. Sama. Tapi masalah baju kurung, kita pakai tudung. Kita besar tak kisah. Kita baju Melayu tak boleh besar. Nanti dah pakai besar, dia besar mengotak. Orang tengok. Dia mesti terletak je kan. Tak boleh terletak. Seksi pula abang. Ha? Seksi pula cik abang boleh pakai yang besar. Abang tak abang tak seksi. Okey, kita samakan. Tanda kapur. Lepas tu kita pusingkan macam ni. Macam ni. Kita pusingkan. Lepas tu kita samakan. Betul tak? Lepas tu kita naikkan satu inch. Dan potong senang. Nah, ambil dua-dua sekali poket je. Belum. Lepas tu kita sikat gosok. Okay, nampak? Samakan. Lepas tu kan saya kata naikkan 1 inci kan? 1 inci kan saya snap. Kan saya snap kan? Okay, lepas tu saya buka kan? Saya gunting kan? Saya tengah-tengah. Lepas tu kata ni snap. Saya datang tengah. Tengah ke bawah. 1 1 inci. inci. 1 inci. Lagi 1 inci ke bawah. 2/6. Maknanya 1 per 1/6 leher. 1 per 6 leher. 1 per 6 leher. 15 dah nak. 15 bagi 6 kan? Okey, 2 per 6 lah. Ini cara dia. Yang ni 15 bagi 2, 7,5. Okey. Kita jahit. Saya nak tengok dia.